Waalaikumsalam Abu Mardiah. Selamat buat Brunei. Martis Alan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Coklat biru, apa khabar semua? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ummu Aiman daripada Kota Kinabalu, Sabah. Siapa lagi yang hadir? InsyaAllah bagi saya 2 minit. Saya akan mulakan. Jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan kita punya sesi live pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Moga ada benda kita boleh sembang malam ni, insyaAllah. Saya akan cuba berikan masa hingga 45 minit daripada sekarang. Okey, Nora Buhari, terima kasih. Maya Media, kasih Julina. Kuantan siapa ni? Syamsuliza, terima kasih. Nis Muhammad Ali daripada mana? Hamidah Suki. Mama Muhammad, boleh bagi motivasi dari Quran tengah down di tempat kerja. Tengah down di tempat kerja. Barakallah fiq Mama Muhammad. Hopefully sesi malam ni boleh membantu Mama Muhammad sebab saya nak share pada malam ni betapa mendalamnya kalimah Alhamdulillah. Malam ni kita nak sembang tentang sebenarnya dari sudut bahasa, kalaulah kita faham ya, Nis Muhammad Ali, kalaulah kita faham sebenarnya perkataan Alhamdulillah ini sebenarnya sangat deep. Kadang-kadang kita duk tertanya-tanya macam mana nak bagi motivasi, tapi kadang-kadang motivasi itu sebenarnya dah ada dan sebenarnya dia umpama makanan depan kita yang sangat berkhasiat, tetapi kadang kita tak perasan makanan itu sebenarnya adalah makanan yang sangat memberikan kekuatan pada kita. Tapi mungkin kerana kita diberitahu ada makanan lain yang lebih baik, jadi kita rasa makanan depan mata kita itu tak ada nilai. Sampai kita rasa seperti kalau nak makan pun kita makan gopoh-gapah, kita tak sempat nak kunyah elok-elok, kita tak sempat nak hadam elok-elok. Makanan ni kalau main kunyah macam tu je. Makanan ni kalau tak sempat kunyah, dia tak sempat nak serap, dia tak sempat nak sebarkan dia punya khasiat. Jadi walaupun makanan itu sangat berkhasiat, tapi kalau anda gopoh-gapah, telan macam tu sahaja, proses esophagus yang menyebabkan makanan tu jatuh ke dalam perut kita akan menyebabkan makanan tu jadi macam sia-sia. Jadi sebenarnya macam itulah juga dalam hidup kita ni, sebenarnya Allah hidangkan kepada kita makanan yang enak, yang akan memberikan kita tenaga, yang akan memberikan kita kekuatan. Tetapi kadang-kadang kita merasakan ada yang lebih berharga daripada Al-Quran tu sendiri. Kita rasa macam kata-kata orang tu, tulisan orang ini, circle ataupun kumpulan orang tu, itu akan memberikan kekuatan. Tetapi kadang-kadang belum tentu, tak ada jaminan pun untuk kata-kata depa tu boleh memberikan kekuatan. Semoga Allah pelihara anda semua daripada cakap-cakap yang nampak macam bagus tapi boleh membawa kepada kerosakan. Orang kata instant, makanan segera yang tak berapa sihat ni. Okey. Jadi saya nak mulakan dengan nak bagi tahu nak bagi sedikit semangat kepada yang bertanya tadi. Al-Quran, ya, khususnya surah Alhamdulillah, surah Al-Fatihah, ia adalah makanan yang sangat berkhasiat. Kita jangan jadi macam Bani Israel. Ya Allah kurniakan sesuatu daripada langit, ia sangat berharga, ia sangat memberikan kekuatan tenaga,
untuk berjalan di padang pasir, kering kontang, Allah tahu apa yang terbaik sesuai dengan situasi Bani Israel. Allah turunkan daripada langit manna salwa. Pernah dengar cerita al-manna was salwa? Hidangan daripada langit berbentuk macam daging burung dengan berbentuk macam madu. Cukup dah dua benda tu, dia akan memberikan tenaga sesuai dengan masalah kamu. Sesuai dengan kondisi kamu. Kamu nak berjalan atas padang pasir, suasana musafir yang sangat jauh, penat, letih, cahaya terik matahari. Jadi aku bagi pada kamu makanan yang akan menyebabkan kamu dapat tenaga. Tapi sampai hati kamu, wahai Bani Israel, kamu pergi cari makanan lain. Kamu ungkit makanan lain. Kamu tak sedar diri kamu berada di mana. Kamu masih lagi diungkit kamu dulu berada di musim macam-macam makanan enak. Aku boleh hidang makanan tu kepada kamu. Tapi ada khasiat ke? Nampak macam sedap. Makanan tu nampak macam sedap. Tapi dia bagi khasiat tak untuk kamu, orang kata move on? Dia bagi kamu kekuatan tak? Dia bagi kamu vitamin tak? Dia bagi kamu stamina tak untuk berjalan jauh? Anak saya dia merentah desa esok. Jadi duduk tanya macam mana nak menang. Nombor 10 paling kurang baru dapat hadiah. Jadi kita bagi tips, ya. Jadi Allah banyak kali sebutlah, ya. Hadzal Quran. Hadzal Quran. Hadzal Quran. Kalau tengok dalam surah Al-Isra tu, kawan-kawan semua, banyak sangat Allah sebut Al-Quran ini. Al-Quran ini. Al-Quran ini. Apa beza ini dengan itu? Apa beza ini dengan itu? Ini kan dekat. Al-Quran itu depan mata kita. Dekat. Al-Quran ni dekat dengan kita. Allah kata hadza. Allah kata hadza. Quran ni. Kadang Allah guna hadza, Al-Quran ini untuk sindir kita. Untuk Allah tegur kita. Kamu duk meraba-raba, duk cari makanan kat tempat lain. Ya, udkhulu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Nabi Musa pun sindir balik Bani Israel. Hampa nak makanan yang hampa rasa lebih baik daripada makanan yang Tuhan bagi, pi cari kat negara lain. Pi cari tempat lain. Pilah cari apa yang orang duk habaq. Bunyi utara malam ni. Gilah cari demo rasa benda tu boleh memberikan kekuatan. Jadi bila Allah guna hadza, ini Quran. Ya qaumi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Sampai hati umatku, ya Allah, menjadikan Al-Quran ini depan mata mereka setiap hari sebagai suatu barang yang ditinggalkan jauh di belakang. Jadi, malam ni saya nak bercakap tentang sesuatu yang memang dekat dengan kita, bukan jauh pun, kawan-kawan semua. Iaitulah lafaz Alhamdulillah. Kalau kita faham apa maksud Alhamdulillah, banyak benda boleh diselesaikan dalam fikiran kita ni. Ya, fikiran kita ni umpama rumah yang sangat luas, kadang ada waktu kotor. Kadang kena bersih, macam semalam buat rumah terbuka kan. Kita kena bersihkan sebab tetamu nak datang. Jadi tuan-tuan, bersihkan fikiran kita, ya, supaya tetamu yang bernama ayah Allah ni boleh masuk. Dan kita macam dapat manna salwa. Lalu kita dapat kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup yang banyak cabaran, banyak kesusahan. Saya faham kalangan anda ada yang masih lagi kena struggle. Saya faham, saya pun macam anda juga, ya. Bulan April ni, ya, kita punya bisnes agak mencabar kan. Kita punya duit, ya, banyak keluar dan mungkin kemarin semalam ukir senyuman sikit lah kan. Dapatlah gaji serba sedikit untuk qada balik apa yang sudah banyak keluar kerana begitu banyak yang mungkin kita telah berikan sepanjang Syawal. Asyah Ayub, waalaikumsalam, ya. Norazah Mahmud, okey. Imah, Azma Aisyah, Zainal Muda, Nuraini daripada mana? Sudi-sudikan kongsi anda menonton daripada mana. Tadi ada Kota Kinabalu, saya gembira jauh-jauh mendengar. Kak Haja, Ilah Harun, Ramlah Syahari, dari Brunei, Noraza, Nis Muhammad Ali, Nur A dari Kota Baru. Set kita ni, Kasih Julina, Maya Media. Okey, kita mulakan terlebih dahulu dengan
Hamada, okay, dengar elok-elok. Saya akan cuba bawa beberapa perkataan lain esok lusa bila kita jumpa live ni. Just kita nak tunjukkan kepada anda dengan memahami dengan betul apa makna kalimah-kalimah Quran ini, banyak benda kotor dalam rumah fikiran kita ni boleh kita bersihkan. Allah turunkan perkataan. Allah turunkan perkataan. Allah turunkan kalam yang bernama bahasa Al-Quran. Jadi itu sebenarnya adalah sumber kekuatan. Jadi bila sesuatu dalam bahasa yang bukan dalam bahasa kita, kita kena fahami betul-betul apa maknanya. Jadi dengar elok-elok, alhamdu ataupun hamada, 200 yang menonton ni, ya. Hamada artinya puji dan terima kasih. Boleh sesiapa free boleh catat, ya. Puji dan terima kasih. Kita duk tengok terjemahan, hamada ni maksudnya adalah puji, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Katakan kita ambil terjemahan tu pun dah cukup dah, tuan-puan sekalian, kawan-kawan sekalian. Sebenarnya dah cukup dah. Kalau kita faham, hamada artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya tadi. Itu maksud alhamdulillah yang kita duduk baca selalu dalam surah Al-Fatihah. Segala puji bagimu, ya Allah, benda berlaku tadi bukan benda yang semua orang dapat. Sebab anda akan puji dalam keadaan macam mana? Anda pasti puji seseorang yang boleh memberikan konten yang kreatif yang anda mungkin tak boleh nak buat, betul tak? Anda akan puji. Kreatifnya Mamat ni. Dia boleh buat sesuatu yang aku tak boleh buat. Tapi hamada, dia bukan hanya puji tau. Hamada ni adalah puji kerana dia sangat kreatif dan kita akan ucap terima kasih. So, dua dalam satu tu. Ingat betul-betul malam ni. Kita akan ucap terima kasih. Kita ada ucap terima kasih tak pada orang yang buat konten kat TikTok? Kita akan puji. Tapi belum tentu kita ucap terima kasih. Tapi kita akan ucap terima kasih dalam situasi macam mana? Kita akan ucap terima kasih sebab awak telah menghasilkan dengan kreativiti awak yang tak ada pada orang lain. Dan kebetulan barang tu, beg kuning tu, memang betul-betul saya perlukan sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dalam bahasa Arab, Umar Iman, bila kita puji, wow. Dan kita ucap terima kasih kerana pilih saya. Terima kasih kerana memberikan kepada saya sesuatu yang sangat saya perlukan. Jadi kita ucap terima kasih. Dan kita puji. Saya harap malam ni kita pegang pada makna tu je. Maka mudah-mudahanlah kita punya mental. kita boleh urus fikiran kita ni. Ya. Setiap kali kita lafaz, Allah mahu kita uruskan fikiranmu pada apa yang dah berlaku tadi. Allah nak kita tafsirkan apa yang berlaku sejam tadi, 2 jam tadi sebelum kita angkat takbir dan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masa kita baca tu, tolonglah amanah ya dengan apa yang kita kata. Kita jangan menipu depan Tuhan. Kita kena cakap apa yang betul-betul menunjukkan kepada Tuhan yang kita benar-benar faham apa yang dia minta kita cakap. Jadi dengan lafaz Alhamdu, kita sedang mengurus fikiran kita untuk mentafsirkan apa yang telah berlaku sebagaimana yang Tuhan mahu, iaitulah tafsirkan dengan baik-baik sahaja. Ini baru satu perkataan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu, apabila kita diuji dengan kebimbangan tentang apa akan terjadi sekejap lagi, kita kena ingat, manusia memang ada sifat macam tu. Dia sentiasa rungsing. Okay? Dia sentiasa bimbang dengan apa yang akan berlaku kejap lagi. Itu tanda normal sebenarnya. Ya, apabila seseorang itu terlalu memikirkan apa yang akan berlaku kejap lagi.
macam mana nasibnya, okey ke urusan kejap lagi. It's okay. Itu tanda kamu dan saya manusia yang normal. Kita rungsing. Tak percaya? Tengok dalam Quran sendiri, Allah bagi tahu, aku memang buat manusia macam tu. Dia sentiasa ada perasaan resah gelisah. Resah gelisah ni pada benda yang akan berlaku. Benda yang kejap lagi akan berlaku. Allah sebut ya dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Allah Ta'ala buat manusia ni ada satu sifat. Sifat tu namanya halu'a. Okey, nama sifat itu adalah halu'a. Maya Media, betul? Anda ada sebut satu perkataan overthinking. Syarifah Zat Abdul. Alhamdulillah, kita sedang huraikan perkataan Alhamdulillah Ummu Aiman. Siapa lagi yang hadir ni? Ya, daripada Besut, ya. Daripada Roswati daripada Pelabuhan Kelang. Cikgu Salmah daripada Sungai Bakap. Anak Kris daripada Putrajaya. Ain Sahadun daripada Kota Kinabalu. Okey. Jadi halu'a kalau dari sudut tafsir merujuk kepada naqatun halu'ah. Unta yang tak berhenti berjalan sebab dia tahu yang dia belum sampai ke destinasi yang Tuan dia minta. Manusia ni diciptakan dengan sifat halu'a. Dan halu'a ni dari sudut bahasa Arab bermaksud unta yang bergerak laju sebab dia tahu dia belum dapat air. Dan untuk dia dapat air, dia kena sampai ke garisan penamat. Dia kena sampai ke tempat yang Tuan dia akan bagi air. Dia mesti sampai di destinasi. Jadi sentiasa dia tak pernah rasa dia sampai. Unta yang rasa dia tak pernah berjaya sampai. Dia kena bergerak lagi, dia kena bergerak lagi, dia kena bergerak lagi. Dia tak pernah rasa dia dah sampai. Subhanallah. Daripada perkataan unta halu'ah itu, Allah guna untuk menyifatkan manusia yang seumpama unta yang sentiasa rasa dia belum capai apa yang sepatutnya dia capai. Ada benda aku punya target tak capai lagi. Sedangkan ya, ini adalah perasaan yang boleh menyebabkan anda boleh ada perasaan yang negatif, perasaan bukan-bukan, yang boleh menyebabkan cara kita berinteraksi dengan anak, cara kita berinteraksi dengan pasangan boleh jadi negatif, boleh jadi marah-marah sebab kita belum lagi rasa kita dah sampai. Sebab itu dalam terjemahan disebut resah gelisah, tak berhenti-henti resah gelisah. Resah gelisah ni ada baik buruk. Kalau tak resah, kalau tak gelisah, orang tak akan study nak exam. Tetapi yang boleh menyebabkan fikiran kita ini jadi tidak terurus, kita punya emosi jadi baran, kita boleh jadi kusut fikiran dan tak tahu nak buat apa bila dia sudah bertukar jadi overthinking. Dia sudah tidak jejak, kata orang Kelantan. Dia tidak lagi duduk pada masa sekarang. Dia pergi duduk kat masa depan. Jadi pada waktu ini Allah mahu kita selamatkan fikiran kita. Allah mahu kita bersihkan rumah fikiran kita ini. Maka Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij, illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Allah mahu kamu selamatkan fikiran kamu dengan solat. Jadi dengan solat, seseorang akan dapat memelihara dan menjaga fikirannya daripada halu'ah. Artinya apa? Dia takkan lalai, dia akan sentiasa sedar yang betul ke aku ni tak sampai lagi kepada tahap yang sepatutnya. Atau Tuhan ada anugerahkan aku sesuatu yang aku patut ucap terima kasih terlebih dahulu. Kita kena tengok ya orang lain sebagai inspirasi untuk berjaya, betul kan? Kita kena bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Tapi kena ingat, jangan over sangat. Jangan sampai kita bandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita menghina diri kita. Atau kita mula menghina dan menyalahkan orang lain sebab koranglah aku tak berjaya macam dia tu. Sebab duduk perangai macam ni lah aku tak berjaya macam orang tu. Na'udzubillah. Jadi, it's okay untuk sentiasa lebih baik.
Tetapi ramai orang sampai ke tahap tangan pukul orang lain, anak-anak sendiri. Sebab apa? Sebab dia gagal urus penyakit yang datang ke dalam fikirannya, iaitulah penyakit halu'ah. Aku tak cukup lagi lah. Aku tak capai lagi lah. Padahal Allah dah bagi macam-macam pada dia. Dia lupa nak ucapkan Alhamdulillah dan dia lupa nak faham perkataan Alhamdulillah dalam solat yang dia kerjakan. Sebab itulah Allah nak kita selamatkan diri kita daripada halu'ah dengan solat. Dan di dalam solat, yang kita lafaz apa dia? Yang kita lafaz adalah Alhamdulillah. Dan sekali lagi, apa maksud Alhamdulillah tadi? Iaitulah segala puji, ya, terima kasih. Ya, segala terima kasih Allah, kau berikan aku sesuatu tadi. So kita terpaksa tengok balik apa yang berlaku sebentar tadi, apa yang Tuhan dah bagi pada aku. Mungkin apa yang berlaku tadi adalah benda negatif. Benda yang namanya kehilangan. Benda yang namanya situasi yang kita tak nak. Tapi Allah nak kita urus fikiran kita sebab nanti kamu akan pergi kepada perangai yang tak elok. Kalau kamu tak tafsirkan baik-baik. Apa yang berlaku tadi adalah ujian. Urus fikiran kamu. Emosi akan boleh diurus. Emosi tak akan boleh diurus kalau kamu tak luruskan fikiran kamu. Apa yang berlaku tadi, tolong tafsirkan sebagai Allah nak bagi kamu something. Kamu kena ucap terima kasih. Dan apa yang Tuhan bagi kepada kamu adalah rancangan dia yang sangat teliti. Yang kamu kena puji. Sebab itulah ditimpa kebaikan, mukmin kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi ditimpa musibah, mukmin kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya nak bawa kawan-kawan semua pada malam ini. Lam, Kelana Jaya, Ain Sahadun, Kota Kinabalu, Cik Gaya, siapa lagi ni? Ya, Wonder Shin. Terima kasih buat catatan. Ya, Adibah Azhari. Dalam buku saya, Kompas 114 ni, kalau anda ada, okey, terbalik kau. Dalam buku saya Kompas 114 ni, saya ada tulis ya di dalam surah Al-Fatihah. Surah yang mula dengan Alhamdulillah ni ada 5. Okey. Salah satunya adalah surah Al-Kahfi. So, kalau anda tengok surah Al-Kahfi ni, ya, dia boleh membantu kita untuk faham tentang kenapa penting sangat kita sebut dan faham Alhamdulillah. Dalam surah Al-Kahfi, ya, ada 3 cerita. Okey, ada banyak cerita lah. Saya nak fokus pada 3 cerita. Cerita nombor 3. Yang kalau kita tengok surah Al-Kahfi tu, surah Al-Kahfi ada 4 cerita. So kita tengok cerita, salah satu cerita yang terdapat adalah cerita satu orang budak yang menjadi pekerja kepada Nabi Musa, yang jaga keselamatan Nabi Musa, ya. Apabila mereka sedang mencari Nabi Khadir, kedua-duanya ini tengah nak cari Nabi Khadir, maka Nabi Musa telah kepenatan bermusafir, so dia pun tertidur di satu tempat. So budak ni kena jaga keselamatan untuk gurunya semasa untuk gurunya tidur. Kita tahu cerita ni Dan apabila Nabi Musa bangun daripada tidur sebab dah cukup rehat dekat RNR tu, budak ni namanya Yusha ni, pekerja Nabi Musa ni, murid Nabi Musa ni, pelatih ya, trainee Nabi Musa ni berkata kepada Nabi Musa, Tok Guru, jom kita teruskan perjalanan. Sebab kita belum jumpa lagi Nabi Khadir. Nabi Khadir akan menunggu kita di sana. Kita kena bergegas. Saya pun dah tak sabar nak jumpa dengan Nabi Khadir. Saya sangat excited. Rupa-rupanya, anda tahu kan cerita ni? Bila Nabi Musa dengan budak ni bergerak kepada next station, bila sampai next station, baru diberitahu yang sebenarnya tempat Nabi Musa tidur tadi itulah, kat situlah Nabi Khadir. Ada kat situ. Tapi kerana budak ni kata, Yusha ni kata, Tok Guru, bangun. Saya yakin kat sini tak ada Nabi Khadir. Kita kena pergi ke sana. Dia mesti ada kat sana. Jom. Rupa-rupanya, Allah tunjukkan kepada kita dalam surah Al-Kahfi yang Yusha telah diganggu syaitan. Ini adalah gangguan syaitan. Apakah itu gangguan syaitan? Ya. Apakah gangguan syaitan yang telah menimpa
Yusha' bin Nun. Terkejar-kejar buat keputusan. Very good. Maya Media. Okey, Zaitun. Ya. White Kami. Okey, alhamdulillah. Okey, White Kami, kita nak cuba faham alhamdulillah sebab surah Al-Kahfi mula dengan alhamdulillah. Dan untuk faham kenapa surah Al-Kahfi mula dengan alhamdulillah, betapa hebatnya lafaz alhamdulillah, maka kita kena tengok cerita macam mana syaitan boleh ganggu Yusha' ni. Rupa-rupanya antara yang syaitan akan ganggu anda adalah apa yang syaitan ganggu budak Yusha' ni, iaitulah tak payahlah duk hargai sangat apa yang ada sekarang ni. Kita kena kejar masa depan tu. Nabi Khadir ada kat depan tu. Jom. Sekarang ni tak ada apa kat sini ni. Saya percaya dia ada kat depan tu. Tengok patah balik. Kena patah balik sebab ikan depa tu rupanya kat situ. Ikan depa ni bangun balik pula dah. Hidup balik kat situ. Tapi tak perasan, tak buka bakul. Sebab dalam fikiran ni apa? Kita tak sampai lagi. Ingat lagi tadi. Kita tak capai lagi KPI kita ni. Kita kena target sana. Next station. Manusia tak pernah rasa cukup. Kadang Allah tunjukkan keajaiban tu depan mata awak sekarang. Cuma kenapa tak tengok? Kenapa tak perhati sekeliling? Kenapa tak tengok terlebih dahulu? Entah ada Nabi Khidir kat celah-celah batu yang kamu bersandar tu. Dia ada kat situ. Entah kat situ pertemuan dua lautan. Tapi gangguan syaitan adalah kat sana. Kita kena kejar ke sana. Kita kena capai another level. That's why surah ni mula dengan alhamdulillah. Artinya apa? Sekarang ni kita kena hadirkan terlebih dahulu. Mesti ada keajaiban Allah terjadi. Sebentar tadi. Mesti ada sebab kita kata terima kasih Allah. Kau pilih kami untuk jumpa Nabi Khadir. Cuma kami tak nampak lagi sekarang ni. Kami akan cari ya Allah. Tapi bila seseorang tak faham alhamdulillah, dia tak lafaz alhamdulillah, maka dia akan diganggu syaitan untuk apa? Ini yang boleh menyebabkan kadang bila buruk sangat dia punya kekotoran ni, dia boleh melorong kepada anxiety. Dia boleh melorong kepada kita tak pernah rasa kita dah capai, kita kena bergerak lagi, kita kena bergerak. Jadi penat. Tuan-tuan tahu kan apa itu penat? Sebab kita letak perbandingan yang salah. Kita kata kita belum sampai. Ya ke belum sampai? Tuhan bagi macam-macam. Okey, itu kisah yang pertama. Okey, itu kisah yang pertama. Terima kasih kawan-kawan yang beli Kompas 114. Alhamdulillah. Okey. Yang beli Kompas 114, okey, yang terbaru lah yang terbaru. Anda boleh buka surah Al-An'am 96. Okey. Saya sebut tu muka surat 96. Surah kedua mula dengan tahmid, namanya Al-An'am. Kemudian kalau tengok surah Al-Kahfi pula 147 halaman 147. Buka buku saya tu. Saya bagi tahu pula surah ketiga muka surat 147 tu. Surah ketiga mula dengan alhamdulillah. Dan saya mention muka surat 147 tu ada Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Tu hebat. Apa sebab saya kena baca alhamdulillah Ustaz? Apa sebab saya kena faham alhamdulillah? Surah ni bagi tahu faedah-faedah dia. Cerita-ceritanya apa. Okey. Sekarang saya nak bawa anda kepada cerita yang terakhir dalam surah Al-Kahfi. Perasan tak ada cerita Zulkarnain? Zulkarnain datang kepada satu penduduk dekat kawasan gunung, yang mana penduduk kat situ, dia orang juga ada masalah dengan mentafsirkan apa yang akan berlaku di masa depan. Habislah kita. Kalau tadi Yusha' tadi, dia fikir macam mana? Kita belum capai masa depan kita, ya Musa. Tok guru kita tunggu di masa depan. Tok guru kita tunggu kat depan tu. Kita kena pergi sana. Padahal dia duduk sini. Tapi excited. Sampai lupa untuk hargai masa dan lokasi sekarang. Zulkarnain pula, dia melihat satu penduduk yang sangat rungsing. Yang sangat bimbang. Aduh, habislah kita. Kita akan diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tiba-tiba Zulkarnain buat apa? Zulkarnain kata, tak ada faedah dia mau runsing lagu ni.
Bagi tahu, apa kesudahan kalau bimbang, takut and you didn't do anything? Bunyi Kelantan dah. Apa boleh buat? Apa benda yang sebenarnya anda boleh buat dengan hanya takut? Kami takut. Apa yang boleh kamu buat kalau kamu hanya berkata, tolonglah kami, tolonglah kami. Kalau tak ada orang datang tolong, macam mana? Maka Zulkarnain kata, aku mari kepada kamu ni, ya, bukan hanya untuk dengar masalah kamu, rungsing kamu, dan ini bukan overthinking. Penduduk ni memang bercakap dengan fakta. Sebab dalam surah Al-Kahfi ada inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Jadi ini memang fakta. Bila Quran sebut inna, maknanya ini fakta. Ini bukan overthinking, ini sekadar perasaan yang valid, ya, bagi seorang yang bernama manusia. Maka mereka menyebut kami akan diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. We will be their next station. Ingat tadi cerita Yushak. Yushak tadi kata, Yushak diganggu syaitan, next station. Baru betul, kat situ ada rahmat Allah. Wajada 'abdan min 'ibadina atana rahmatan. Next station baru ada rahmat Allah. Sekarang kat sini tak ada kok rahmat Allah. Kita tak akan jumpa Khadir. Penduduk ni pula kata, kami adalah next station kepada Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan serang kami, habilah kami, tolonglah kami Zulkarnain. Maka Zulkarnain hadir, Allah nak tunjukkan pemimpin yang bawa rahmat. Ini tanda-tanda orang yang dapat rahmat. Iaitulah do something sekarang. Bukannya pergi ke masa depan, tapi tak buat apa-apa sekarang. Tak ada faedah rungsing tentang masa depan, tapi tak buat apa-apa sekarang. Adik-adikku yang telah mendapat keputusan SPM, tetapi mungkin Allah duga dengan sedikit kepedihan, subjek yang disasarkan tidak capai, mungkin hasrat nak dapat straight A tak berlaku. Tolong adik-adikku ataupun ayah-ayah, ibu-ibu yang menonton malam ini, bagi tahu anak-anak, jangan bandingkan kamu dengan keputusan orang yang lebih cemerlang. Itu nombor satu. Jangan bandingkan sangat. Satu. Nombor dua, yang lepas, itu lepas. Yang lepas, usah lagi kamu fikirkan. Kamu jangan lagi terlalu mengingati apa yang dah berlaku. Nombor tiga, bagi tahu kamu sudah buat yang terbaik. Itu nombor tiga. Ingat tu. Nombor satu, jangan duk banding dengan yang cemerlang tu. Nombor dua, ya, jangan terlalu lama sangat mengenang keputusan ini dan apa yang dah berlaku. Ya. Dan nombor tiga, kita kena sedaya upaya mengiktiraf apa yang kita dah buat. Kamu dah buat yang terbaik. Dan yang keempat, ini yang paling penting, ya. Orang yang berjaya sekarang ni umur 40, umur 50, tidak semuanya straight A dahulu. Jadi yang straight A, alhamdulillah, kelihatannya masa depan mereka cerah. Tetapi jangan sampai kawan kita dapat straight A dan dikatakan masa depannya cerah, kita jadi rungsing dengan masa depan kita. No. Kita kena buat sesuatu, menerima seadanya apa yang dah berlaku, dan kena ingat kejayaan boleh datang selain daripada keilmuan akademik. Kejayaan boleh datang juga sebenarnya insya-Allah, walaupun bukan daripada laluan kecemerlangan akademik. Ingat macam tu. Ya. Jadi bertenang, uruskan diri anda sekarang, nak pergi ke mana sekarang ni. Dan tengok diri anda, bagi tahu anak-anak, tengok pada diri kamu ada kelebihan apa. So, pastikan insya-Allah jadi zikir kita. Insya-Allah kena jadi zikir anak-anak kita. Dia dapat straight A, dia nampak masa depan cerah. Tapi jangan lupa, kalau Allah tak kehendaki, kalau dia buat kerja yang Allah tak redha, dia tak akan dapat apa yang dia nak. Ya. Tetapi satu orang yang mungkin dia tak dapat kejayaan yang dia mahukan, tetapi dia percaya masa depan adalah insya-Allah, maka walaupun dia memilih jalan bukan akademik, mungkin jalan yang ada kaitan dengan bakatnya main gitar, bakatnya melukis, bakatnya buat konten,
bakatnya untuk membuat apa-apa saja, ya, maka kalau Allah izinkan, dia boleh jadi orang yang lebih berjaya. Yang penting berjaya ni jangan diukur dengan kayu ukur dunia. Ukur dengan bahagia dalam hati. Dan nak bahagia dalam hati ni belum tentu straight A, ataupun straight B, ataupun straight C, ataupun gagal belaka tu akan memberikan seseorang bahagia. Bahagia hanya berlaku bila kita hayati ayat-ayat Tuhan macam kita tengah buat sekarang. Jadi nak balik pada Zulkarnain tadi. Nak balik kepada cerita Zulkarnain. Penduduk-penduduk sekalian, jangan duk rungsing, jangan duk fikir yang bukan-bukan. Benda yang akan berlaku di masa depan tu biar Allah yang uruskan. Korang tak faham ke insya-Allah? Seolah-olah macam tu lah. Faham tak insya-Allah tu apa? Kalau Allah tak izinkan Ya'juj dan Ma'juj serang kamu, bahaya tak akan datang. Yang dapat straight B, yang dapat straight C, yang dapat straight A. Kalau duk fikir bahaya, dan kita tak buat apa-apa, tak boleh. Maka Zulkarnain didik masyarakat kat situ, apa kata? Kita buat sesuatu sekarang. Kita buat sesuatu sekarang. Rungsing sahaja tak menyelesaikan masalah. Mari kita buat tembok. Kita gunakan tembaga, kita gunakan besi, ikut arahan saya, dan terbukti akhirnya penduduk di situ belajar satu benda. Rungsing saja tak guna. Kita kena buat sesuatu. Dan rupa-rupanya, ya, mereka boleh buat sesuatu rupa-rupanya. Kena hadir Zulkarnain baru dia orang nampak potensi dia orang. Zulkarnain hadir, bagi tahu awak semua boleh bina benda ni. Cuma awak perlukan guidance. Awak cuma perlukan satu orang supervisor saja. Dan bila ada satu orang, bila datang orang yang Allah Ta'ala bagi rahmat ni, tengok ni, bila Allah bagi rahmat, terus penduduk kat situ nampak, rupa-rupanya kita boleh je bina tembok ni. Tadi kita kata, habislah masalah kita akan diserang. Tapi hari ni kita telah menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan kita selamat. Kita akan selamat insya-Allah. Negara kita akan dapat dipertahankan daripada serangan, daripada pengganas. Jadi saya harap kita hargai macam mana peranan Zulkarnain. Zulkarnain tengah buat apa sebenarnya ni? Dia tengah buat tafsiran. Alhamdulillah. Tengok pada diri kamu. Kamu ada anak-anak muda? Ni dia rungsing yang bukan-bukan. Tengok anak-anak muda kamu. Kerahkan diorang berkumpul. Tengok tanah kamu. Apa potensi yang ada pada tanah kamu? Jangan duk fikir tentang masa depan sekarang. Jangan duk fikir sangat masa depan sampai tak buat apa-apa. Fokus kepada apa yang kamu ada sekarang. Fokus kepada tempat kamu tengah tidur ni, wahai Yusha. Fokus kepada tempat kamu dengan Nabi Musa tertidur ni, wahai Musa. Kat situ ada rahmat Allah. Tapi duk fikir ke depan. Duk fikir sangat ke depan. Kita kena rancang masa depan. Tapi kita kena bersyukur dengan masa sekarang. Ini makna Alhamdulillah. Iaitulah satu bentuk ucapan. Ya Allah Ta'ala nak didik orang-orang yang semayang agar apa yang ada tadi, apa yang ada sekarang sebenarnya sangat berharga. Kita bukan calang-calang orang yang Allah Ta'ala telah pilih. Sebelum saya akhiri dengan kisah yang terakhir, ada satu lagi yang saya nak ambil kesempatan kongsi kepada kawan-kawan semua. Ni. Ya, boleh jadikan karya saya ini sebagai motivasi pada anak-anak kita yang mungkin tak berapa skor dalam SPM. Sebab apa? Dalam Al-Quran antara satu surah yang boleh bagi tahu bahawasanya maklumat yang banyak bukan satu-satunya kayu ukur kejayaan. Sebab Nabi SAW kita pun adalah satu orang yang buta huruf. Sampai Yahudi sindir-sindir. Dan sebenarnya tak boleh terima pun kenabian Muhammad SAW kerana seorang yang buta huruf tidak macam diorang dan tidak macam nabi-nabi mereka. Tetapi Allah mengiktiraf Nabi sebagai pemenang, sebagai yang lebih baik daripada Yahudi. Kerana surah Al-Qalam bagi tahu, ya, surah yang bererti pena, ya, memberitahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi it's okay anda dapat straight B, anda dapat straight C, asalkan anda dan saya terus, ya, meyakini Allah mesti kurniakan aku bakat tertentu untuk berbakti pada umat. Aku kena cari bakat tu, aku kena serlahkan bakat itu, aku kena sebarkan manfaat
kepada orang lain dengan bakat tu. Yang penting bagi manfaat pada umat. Jadi anda boleh tengok dalam surah Al-Qalam, ya, boleh dapatkan diskaun mudah-mudahan semasa saya tengah buat live ni, ya, ada cerita orang yang sangat informasi banyak. Cerita Al-Walid, boleh tanya ChatGPT, Al-Walid bin Al-Mughirah ni siapa dia? Saya sebut dalam buku ni. Al-Walid bin Al-Mughirah ni siapa? Profilnya seorang yang sangat intelek. Seorang yang sangat tinggi ilmu. Tapi tuan-tuan, dikecam oleh Al-Quran kerana perangai. Perangai Hammazin, Masya'in binamim. Jadi penting bagi kita selepas dapat straight A, ataupun setelah tidak berjaya dapat straight A, tak kisahlah berapa keputusan, SPM hanya persinggahan, yang penting perjalanan anda, adik-adikku, dan ayah ibu semua kena beritahu anak-anak kita, perjalanan masih lagi panjang. Yang akan menentukan kejayaan sebenar adalah attitude dan perangai. Emosi kita cerdas ke tak cerdas? Sihat ke tak sihat? Okey? Jadi, kisah yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, anda akan melihat kisah pemuda Al-Kahfi sendiri. Kalau tadi, kisah Yusha. Kat depan. Ya, baru kita akan jumpa rahmat Allah namanya Nabi Khadir. Rupanya syaitan ganggu. Nabi Khadir ada je dekat situ. Cerita Zulkarnain pula mengajar apa dia? Habislah kita masa depan. Kita akan diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tiba-tiba Zulkarnain datang. Tak payah risau sangat masa depan. Do something sekarang. Tiba-tiba ada cerita pemuda Al-Kahfi pergi ke masa depan. Dan apa yang berlaku? Bayangkan diorang tidur, diorang rasa sehari je. Anda bayangkan anda tidur malam ni, esok bangun, anda berada pada tahun 2325. Bayangkan. Anda bangun esok, ya, anda rasa anda tidur sehari je, tetapi anda telah berada pada tahun 2325, bukan 2025. Just jawab soalan. Adakah isteri anda ada dengan anda? Kalau anda bangun 2325, adakah anak-anak kesayangan anda ada di sisi anda? Adakah anda mempunyai apa yang anda ada pada tahun 2025? Tak ada habis dah. Anda gosok-gosok mata, anda terkejut, anda berada pada bukan zaman anda tidur. Maka apa yang berlaku pada pemuda Al-Kahfi? Itu yang harus berlaku kepada kita. Allah sedang menunjukkan macam mana berurusan dengan masa depan. Maka pemuda Al-Kahfi apabila melihat tanda kekuasaan Allah kepada mereka, menerusi tubuh mereka, macam mana kita tubuh tak mengalami tua, macam mana kita boleh duduk 300 tahun dalam gua tak makan, tak minum, macam mana kita boleh tidur tak terbangun di tempat yang tak ada bantal, tak ada tilam. Allahu Akbar. Maka pemuda Al-Kahfi sedang berada di masa depan. Maksud saya masa depan adalah pemuda Al-Kahfi berada di zaman yang mustahil mana-mana manusia boleh hidup lagi pada zaman tu. Tiba-tiba Allah bawa mereka seolah-olah pergi ke masa depan. Dan mereka meyakini apa yang telah berlaku adalah kehendak Allah. Mereka bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih mereka untuk jadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada masyarakat pada zaman mereka dibangunkan. Masyarakat pada zaman mereka dibangunkan kagum dengan apa yang telah berlaku. Ini bukti depan mata kita. Allah berkuasa menghidupkan orang yang kita sangka sudah mati. Kita menyangka mereka legenda. Mereka ni adalah moyang kita, keturunan yang ketujuh. Kita keturunan yang ketujuh. Tiba-tiba mereka yang kita kata dah mati syahid dalam gua tu, hidup depan mata kita. Bahkan lebih muda daripada kita sebab mereka masuk dalam gua tu umur belasan tahun. Masya Allah. Jadi, nampak tak apa pengajaran kisah nombor 1 dalam surah Al-Kahfi? Masa depan, pergi ke masa depan, pergi ke 300 tahun ke depan urusan Allah. Allah punya kerja. Dan apa yang Allah takdirkan adalah untuk kebaikan. Apa-apa akan berlaku kepada kita, ma qaddarallahu ma syaa fa'ala. Apa-apa yang akan berlaku, semuanya adalah segala puji bagi Allah. Apa yang dah berlaku, alhamdulillah. Apa yang akan berlaku, insya-Allah. Ini kesimpulan surah Al-Kahfi, ya. Jadi saya nak tutup. Ini kesimpulan surah Al-Kahfi, ya. Dan ini mahalnya kalimat alhamdulillah. Benda yang dah berlaku,
semayang ajar kita alhamdulillah. Benda yang akan berlaku, semayang ajar kita, surah Al-Kahfi ajar kita apa dia? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Sebut insya-Allah. Okey. Saya nak tengok kalau ada soalan daripada kawan-kawan semua. Kalau ada apa-apa persoalan, saya cuba jawab. Hafiz Muslim, terima kasih tuan join. Asiah Ayub, boleh faham ke apa yang saya sampaikan malam ni? Hopefully faham ya. Mudah-mudahanlah kita tengah belajar alhamdulillah sebagai lafaz yang bermaksud segala puji dan terima kasih. Dia adalah lafaz yang ada dua makna dalam satu. Bukan hanya puji tetapi terima kasih. Bukan hanya terima kasih tapi puji. Maknanya bila kita lafaz ucapan ini dalam solat kita, kita kena ajar fikiran kita, kita kena bersihkan rumah dalam fikiran kita ni daripada kotoran dengan mentafsirkan apa yang berlaku tadi adalah sesuatu yang Allah pilih aku. Allah tak pilih orang lain. Maka terima kasih berlaku. Dan lagi kita kata apa yang berlaku tadi luar biasa sebenarnya. Sebenarnya apa yang berlaku tadi amazing. Itu pula adalah unsur pujian. Tuan-tuan, jangan selalu halwa'. Jangan selalu berkata kita tak capai lagi apa yang sepatutnya. Jangan terlalu membandingkan diri anda dengan orang lain. Kalau kita benar-benar diajar dengan lafaz alhamdulillah. Kita kena belajar bukan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih ramai follower, dengan orang yang lebih cantik, dengan orang yang lebih kaya, dengan orang yang ada pangkat lebih daripada kita. Jangan duk banding. Just bandingkan diri kita dengan orang kat Tanah Zaitun. Just bandingkan diri kita dekat orang kat Tanah Zaitun. Makan elok-elok kat kafe pun kena bom dengan peluru yang berteknologi tinggi. Semoga Allah hancurkan rejim yang sedang menjadikan Tanah Zaitun itu sebagai eksperimen kepada senjata-senjata moden yang dibekalkan oleh Amerika. Semoga Allah hancurkan rencana mereka dan semoga Allah menguatkan hati para pejuang di sana, ya, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk berkata alhamdulillah kepada orang-orang beriman di Tanah Zaitun. Cukuplah duk bandingkan kita dengan orang yang lebih baik daripada kita. Just hadirkan alhamdulillah. Bila tengok anak kita, sekurang-kurangnya anak kita masih hidup. Ketika mereka di sana setiap hari memang akan menerima berita seorang, dua orang, tiga orang kanak-kanak sudah pergi dan ibu bapa sangat cuak, sangat cemas kalau nama yang akan diumumkan adalah nama anak mereka. Tetapi orang-orang di sana sudah sentiasa bersedia tau. Sentiasa bersedia dengan apa-apa berita. Sebab mereka hidup dengan iman yang sentiasa bertambah. Kita tengok Tanah Zaitun sekarang ni, ya, makin bertambah kejahatan yang dilakukan oleh musuh. Makin bertambah senjata-senjata baru yang ditemui di dalam runtuhan peluru yang digunakan. Makin tiada peri kemanusiaan. Tetapi percayalah kepada satu fakta penting, tuan-tuan. Penduduk di sana mengajar kita satu benda penting. Iman mereka juga semakin bertambah. Adakah dengan menghilangkan anak-anak aku, adakah dengan menghilangkan keluarga aku, kamu menyebabkan aku putus asa dengan kehidupan, putus asa dengan Tuhan? Bahkan tidak. Kamu hanya menambah iman dan cintaku kepada hari pembalasan. Kamu hanya menambah rinduku untuk bertemu yang tersayang di syurga nanti. Jadi kita kena belajar daripada orang-orang di sana dan membandingkan nasib kita dengan nasib mereka di sana. Allah hadirkan mereka bukan saja-saja. Okey, baik. Terima kasih Nik. Hafiz Muslim daripada Bandar Seri Putera. Subhanallah. Ya. Saya pernah share Sultan Muhammad Al-Fatih. Li Khula. Cikgu Salman, kita jumpa lagi. Semua. Zura Zain. Sasaki Harun. Allahumma amin. Maya Media. Rosni Jusuh. Okey. Jadi saya harap anda boleh dapat kesimpulan pada malam ni tentang lafaz alhamdulillah sebenarnya sangat powerful kalau kita menghayati. Hashimah Hasan ada cadangan untuk Englishkan Kompas 114.
looking forward for that. Just doakan saya Hashimah Hassan, doakan saya dipermudahkan urusan untuk translate sebab idea tu dah lama ada dan orang-orangnya pun sudah ada yang menawarkan diri. Cuma belum ada grant. Belum ada penaja untuk mempercepatkan proses. Jadi kalau tuan-tuan nak membantu kami, bolehlah sudi-sudilah menyatakan kesudian anda. InsyaAllah nanti saya akan umumkanlah dari semasa ke semasa kalau projek kami ni serius untuk menterjemahkan Kompas 114. Terima kasih Rasmawati dah ada Kompas 114. Harap memberikan manfaat. Oli-moli, jelas Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nur Razah kita, Rosni Yusof dan semua yang hadir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.